Masa aku tidur. Oh, kau tidur. Lepas tu bila dia ambil tu aku terjaga. Bila terjaga aku tahu dia dah ambil handphone tu. Jadi aku rampas. Bila aku rampas tu aku tak tahu dalam ni mesti ada barang ni. Mesti ada Kau apa rahsia-rahsia. delete yang Dia delete kadang kita mengarut ni mesej kan. Jadi entah macam mana aku rampas handphone tu, aku ambil buka bateri, aku tu ambil SIM card tu, dia dah nak rampas SIM card tu. Jadi nak lagi selamat biar mati pun tak apa. Aku telan SIM card tu. Bini kau tak sempat tengok lah. Kau telan, sanggup telan SIM card. Aku telan peduli apa. Selalu dia orang dalam penjara pun boleh macam besar-besar pun boleh. Boleh orang smuggle lah. Ini apa SIM card. Jadi aku selamat. Bukti tak ada. Bukti tu ada tapi taklah jelas kan. Itulah cerita dia. Tapi pada orang rumah yang tengok ada apa tu apa jangan. Dah minta maaf dah, dah minta maaf. Tapi tak rekod kan. Muka cemas tu. Tak rekod, kita rakam je. Jangan ni. Tak, tapi apa pun kat sini kalau kita tengok kat sini memang benda-benda tu macam lucu, tapi untuk mempertahankan kita kau sanggup telan sebenarnya bukannya apa pun, kita kadang suka-suka tapi kalau dah terkantor tu bukan suka tu, berduka tu macam cerita. Kan? Waktu tu gaduh teruk lah. Gaduh teruk lah. Kau tanya aku, kau tak ada pengalaman. Aku tak ada pengalaman.